Hello besties, siapa orang Pahang mesti tahu menu ni. Kita akan sediakan nasi goreng sambal hitam resepi mak-mak. Mula-mula masukkan bawang merah, cili padi, bawang putih, belimbing hitam dan sedikit air ke dalam pengisar dan kisar halus. Kemudian masukkan separuh ikan bilis tapi dikisar kasar sahaja ya. Panaskan minyak, goreng ikan bilis sehingga garing. Ketepikan. Dalam minyak yang sama, masukkan bahan yang telah dikisar dan tumis sehingga masak dan pecah minyak. Masukkan lobak merah yang telah dipotong dadu kecil. Kalau nak masukkan sayuran lain pun boleh ya. Kemudian masukkan telur. Gaul perlahan. Masukkan nasi sedikit demi sedikit untuk memudahkan proses menggaul dan elakkan berketul. Selepas itu, masukkan nasi, gaul sehingga sebati. Goreng sehingga sedikit kering. Siaplah nasi goreng sambal hitam kita. Jangan lupa taburkan ikan bilis yang telah digoreng. Selamat mencuba!